GST dikatakan hilang 19 bilion ringgit, iaitu ia tidak dipulangkan balik kepada peniaga dengan keadaan cekap dan cepat. Bukankah it's a bit ironic, pengurusi BN yang memerintah pada waktu itu yang ada masalah rebate ni menyuarakan pendapat dan dia nak lagi sekali GST ni? Mungkin agensi kerajaan masa itu mungkin tak sampai tahap kecekapan lagi, masih tak clear apa itu GST dan sebagainya. Mungkin kali ini mungkin dari segi teknologi dan sebagainya kita lebih bersedia mungkin. Macamlah kita nak buat subsidi bersasar untuk petrol, cerita 20 tahun dah. Baru tahun ni dilaksanakan. Betul. Dan Alhamdulillah berjaya jugalah. Dia sebenarnya of course lah, bila ada political changes, dulu 2018 ada GST menentang dan sebagainya. Bila dilaksanakan pula kajian baru lepas 2018, buang GST, ambil SST. Lepas tu komponen utama dalam tu masih lagi mengekalkan SST. Okay. Sekarang berubah pula kan. Dan juga seperti saya kata, mungkin teknologi kita lebih mudah berbanding dengan dulu. Ingat tak? Orang beli cash register 2,000 kat kedai mamak tu, kat kedai letak semata-mata untuk GST. Untuk GST kan. Mana cash register tu semua? Kan? Ada pihak yang telah untung lah. Ada pihak yang telah bawa menguntungkan dengan supply banyak-banyak cashier machine tu. Jadi sekarang ni mungkin benda tu lebih mudah lagi, dan saya rasa agensi kerajaan yang melaksanakan rebate tu pun boleh melakukan dengan lebih cepat. Dan kita juga perlu memberi masa kan. Contohnya saya cakap macam Budi 95 ke, sebelum tu apa, skim diesel ke, dia akan ambil masa juga 2-3 bulan nak lancar. Dia bukan terus tak jadi je, tak boleh. So dia akan need time lah kan.